Mata syaitan atau ain, sudut pandang dan permasalahan yang terjadi. Bahagian 2, realiti ain dalam kehidupan. Antara perihal ain yang biasa terjadi dalam kehidupan, terutamanya dalam isu rumah tangga. Misalnya, yang pertama, suami isteri yang iri dengan pasangan atas sebab kejayaan atau kelebihan yang ada pada pasangan mereka. Yang kedua, suami isteri yang kerap menyimpan rasa tidak puas hati atau tidak reda pada pasangan. Yang ketiga, suami isteri yang sering bertengkar dan selalu berpersepsi negatif antara satu sama lain. Perangai, fikiran serta perasaan-perasaan ini mampu menghasilkan satu tenaga negatif lalu menyerang kerohanian pasangan. Sekiranya kerohanian pasangan lemah, pasangan akan menanggung kerosakan dan kesakitan hasil daripada serangan ain itu dalam jangka masa tertentu. Jadi tidak hairanlah sekiranya peratusan masalah suami isteri semakin hari semakin meningkat. Begitu jugalah kisah di dalam sesebuah institusi kekeluargaan yang mana pengharapan, kerisauan dan kawalan yang melampau ibu bapa kepada anak-anak juga boleh menghasilkan ain. Secara tidak langsung, kerohanian anak-anak akan merosak dan kehidupan mereka juga akan bermasalah. Kesan daripada serangan, tenaga negatif yang dikeluarkan oleh ibu bapa itu tadi. Mulalah timbul isu anak yang mudah sakit, anak tidak boleh berdikari, anak degil, pantang ditegur, berubah sikap tiba-tiba dan sebagainya. Sedangkan perkara itu pokok asasnya adalah datang dari ibu bapa itu sendiri. Bukan itu sahaja, perkara ain ini juga boleh terjadi pada rakan yang dengki sesama rakannya, peniaga yang cemburu dengan peniaga lain yang jauh lebih berjaya daripadanya dan bermacam perihal lagi. Terlalu banyak perkara yang mendatangkan ain dalam masyarakat kita hari ini. Kita lihat juga misalnya berapa ramai dalam kalangan masyarakat kini apabila berkongsi cerita dan gambar di media sosial, ada di antara mereka yang mengalami sakit-sakit yang teruk hasil daripada penerimaan getaran tenaga negatif yang dikeluarkan oleh setiap pembaca dan pemberi komen di hantaran itu tadi. Perlu juga diketahui, ain tidak boleh dihentikan atau dibuang semudah yang disangka kerana kaedah meleraikan ain memerlukan teknik khusus dari segenap sisi rohani mangsa dan pemangsa. Jadi, segeralah mendapatkan solusi isu ain ini daripada pengamal dan perawat kerohanian bagi memulihkan semula kerohanian yang telah rosak untuk mendapatkan kembali keharmonian dalam kehidupan. Bertindaklah sebelum ia memusnahkan diri sendiri.